seorang pemimpin yang sangat kita respect. Itulah dia baginda Rasulullah SAW. Saya ceritakan sedikit bagaimana Rasulullah SAW dalam orang kata membawa 4 perkara ni. Tuan, cuba tuan tanya, kalau kita sama-sama kita fikir, apa matlamat Rasulullah SAW? Kalau tuan tanya saya, kalau saya tengok apa yang Rasulullah SAW laksana atau buat, ialah nak selamat dunia akhirat. Itu goal dia. Nak bawa kita semua ni supaya selamat di sini dan juga di dunia sebelah sana. Goal dia clear. Dan apa pula dia punya perancangan? Bagi saya simple tuan. Itulah ada Al-Quran dan hadis. Perfect, cantik tuan. Dia punya perancangan. No one can beat Rasulullah SAW dari segi perancangan maupun matlamat dia tadi. Nombor 2. Macam mana Rasulullah SAW engage atau berhubung dengan orang? Di sini yang penting kita belajar. Tuan, cuba kita lihat.